Selangor FC kini berada di ambang sejarah apabila dijadualkan menentang juara bertahan dari Thailand, Buriram United, dalam aksi perlawanan akhir pertama Shopee Cup 2026 Rabu ini. Perlawanan akhir yang dinanti-nantikan ini akan berlangsung secara timbal balik dengan Stadium MBPJ Petaling Jaya menjadi gelanggang aksi pertama sebelum aksi penentuan kedua di Stadium Buriram pada 27 Mei nanti. Anak buah Kim Pan-gon yang berjaya menyingkirkan wakil Vietnam Nam Ging di peringkat separuh akhir bakal membawa cabaran besar negara untuk bergelar juara buat kali pertama. Bagaimanapun, laluan mereka pastinya sukar memandangkan Buriram United hadir dengan reputasi hebat selepas menyekat kemarahan Johor Darul Takzim dalam satu aksi yang cukup dramatik. Dalam aksi ini, Buriram terpaksa akan merombak strategi selepas tanpa kelibat Bisoli dan Chausic, Selangor tentunya mempunyai peluang keemasan untuk mencuri bekalan selesa di Petaling Jaya sebelum terbang ke Thailand. Sama-sama kita nantikan sama ada The Red Giants mampu menumbangkan sang gergasi Thailand itu atau justru Buriram akan terus mempertahankan takhta mereka sebagai Raja Asia. Sama-sama kita saksikan aksi ini secara langsung di Astro Arena Bola pada Rabu ini jam 8.30 malam.